Xiaomi datang lagi dengan 17T Pro dan kali ni upgrade dia memang padu. Kalau korang ikut siri Xiaomi T ni, mesti tahu betapa powernya telefon dia ni setiap tahun. Tapi kali ni, dia lebih special. Pertama sekali, telefon ni guna chip MediaTek Dimensity 9500. Prestasi dia mantap, multitask laju, gaming steady dan juga semuanya lancar. Yang menariknya, ini kali pertama dalam sejarah siri T, Xiaomi guna chip flagship yang paling terkini dan bukannya chip generasi lama macam sebelum ni. Nampak jelas kat sini yang Xiaomi nak bawa siri T ni ke satu tahap yang lebih berbeza dan lebih dekat dengan flagship sebenar. Kamera pun dah upgrade, dah tentu ada Leica juga sebab tu dah sinonim dengan Xiaomi. Tapi apa yang lagi best adalah Leica Summilux 50MP telephoto lens dengan 5 kali optical zoom dan juga OIS. Bukan model Pro je, versi non-Pro pun ada fungsi yang sama juga. Dan lagi best, sensor yang ada dalam 17T Pro ni dah ada upgrade sendiri, yang mana dia boleh jadikan gambar korang tu nampak lebih profesional dan juga lebih tajam. Kejap, belum habis lagi sebab bateri dia pun besar, 7000 mAh dengan 100W pengecasan pantas. Dan apa yang paling penting, charger tu korang siap dapat dalam kotak dan tak perlu beli secara berasingan. Nampak tak? Xiaomi 17T Pro ni memang dibuat untuk bagi keyakinan penuh daripada prestasi, kamera sampailah ke bateri. Nantikan kehadirannya 28 Mei ni sebab kali ni Xiaomi betul-betul datang dengan sesuatu yang luar biasa.